Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, cikgu akan membincangkan soalan ke-8 iaitu novel dalam kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 bagi kertas 2 Melaka. Okey, jadi mari kita baca soalan terlebih dahulu. Okey, untuk bahagian novel, kamu akan diberikan dua subsoalan iaitu subsoalan 1, satu petikan akan diberikan dan calon dikehendaki jawab soalan. Okey, manakala untuk subsoalan 2 adalah tentang novel yang anda pelajari ya. Okey, jadi mari kita lihat soalan 1 terlebih dahulu. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, jadi kita lihat soalan di bawah dulu. Cadangan-cadangan. Jadi cadangan-cadangan ialah suggestion. Okey, 4 markah. Jadi cadangan apa? Okey, cadangan-cadangan yang diutarakan oleh Muhammad Taufik berdasarkan petikan. Okey, jadi soalan ni daripada novel Bima Sakti Menari. Jadi kalau novel ini bukan dari negeri kamu, tak apa. Kamu masih boleh jawab soalan ini dan wajib dijawab. Ya, bukan pilihan ya. Jawapan kamu boleh dapat terus daripada petikan yang diberikan. Jadi kita carilah cadangan-cadangan yang diutarakan oleh Muhammad Taufik. Jadi mari sambil kita baca, kita cari isi ya. Jadi secara umumnya anda mencadangkan. Nampak tak perkataan mencadangkan? Ya, cadangan ya. Yang Majlis Daerah Kuala Selangor. Majlis Daerah Kuala Selangor perlu melakukan penilaian semula terhadap pelan pencahayaan bandar ini. Jadi ini merupakan cadangan pertama. Kita sambung baca. Ya, dan bukan itu saja. Majlis Daerah Kuala Selangor juga, jadi ini ialah cadangan kedua. Majlis Daerah Kuala Selangor juga perlu merancang semula setiap pelan pencahayaan di bandar ini dan melaksanakannya dalam tahun kewangan yang akan datang. Sampai sini. Untuk yang ketiga pula. Ada lagi tak? Nampak tak selain itu? Maksudnya cadangan yang seterusnya. Sebagai persediaan projek ini, premis-premis komersial perlu dialihkan. Jadi premis-premis komersial perlu dialihkan dari Balai Cerap Sultan Salahuddin di tebing Sungai Selangor. Sekurang-kurangnya 10 kilometer. Jadi sampai mana? Sampai Sungai Selangor. Jadi ini cadangan ketiga. Cadangan keempat pula. Jadi kamu lihat di sini akhirnya. Akhirnya. Ya, cadangan terakhir. Datuk juga diharap dapat meneliti cadangan kami untuk mewartakan Kuala Selangor sebagai kawasan simpan langit gelap. Sampai sini. Ya, ini cadangan yang keempat. Selepas itu kita tulis jawapan dalam ayat yang penuh. Mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan di sini. Jadi kita mesti mula dengan antara cadangan, kerana soalan ialah nyatakan cadangan-cadangan yang diutarakan. Jadi kita mestilah mula dengan antara cadangan yang diberikan Muhammad Taufik ketika pembentangannya di hadapan Datuk Haji Mustafa ialah Majlis Daerah Kuala Selangor perlu melakukan penilaian semula terhadap pelan pencahayaan bandar itu. Lepas tu, kita nak tulis cadangan kedua, kita mesti guna penanda wacana. Selain itu, Majlis Daerah Kuala Selangor perlu merancang semula setiap pelan pencahayaan di bandar itu dan melaksanakannya dalam tahun kewangan yang akan datang. Jadi ini ialah cadangan kedua. Kemudian kita guna penanda wacana seterusnya. Premis komersial perlu dialihkan dari Balai Cerap Sultan Salahuddin di tebing Sungai Selangor. Kemudian kita guna akhir sekali untuk cadangan terakhir. Datuk juga diharap dapat meneliti cadangan mereka untuk mewartakan Kuala Selangor sebagai kawasan simpan langit gelap. Jadi dapatlah 4 markah. Lepas kita dah siap soalan ni, kita teruskan dengan subsoalan yang kedua.